sekarang ni harga emas dah tinggi dan ramai yang plan nak jual emas yang mereka dah ada. So kat sini saya akan kongsikan beberapa tips bagaimana untuk kita dapatkan keuntungan yang lebih apabila kita nak menjual emas kita, terutamanya kepada produk-produk di public gold. Pertama sekali, apabila tuan-puan membeli produk di company A, maka juallah balik kepada company A. Sebagai contoh, tuan-puan menyimpan emas dengan public gold, maka tuan-puan jual kembali emas tersebut kepada public gold, sebab public gold akan mengambil harga yang paling tinggi. Jika tuan-puan jual dekat kedai B, mungkin mereka terima, ada mungkin juga mereka tidak terima. Itu mengikut kekuatan keuangan kedai ataupun syarikat tersebut lah. Tapi di public gold dah jamin kepada semua penyimpan emas. Public gold jamin beli balik emas yang telah kita beli tersebut dengan harga yang terbaik. Kenapa saya katakan begitu? Tuan-puan kalau beli dengan public gold, jual dengan public gold, sebab harga dia adalah berbeza. Kalau di public gold kita boleh jual sama ada di public gold marketing sendiri ataupun di branch-branch public gold, atau tuan-puan boleh juga jual di PG Jewel. Cuma kat sini saya nak kongsikan satu perkara yang betul ya. Kalau tuan-puan jual gold bar ataupun dinar produk public gold kepada PG Jewel, dekat situ tuan-puan sebenarnya akan ada sedikit kerugian, sebab PG Jewel akan kira pada harga non PG produk. Walaupun PG Jewel itu adalah anak syarikat kepada public gold, tetapi fokus mereka adalah kepada emas perhiasan. So kalau kita jual emas gold bar dan juga dinar pada public gold kepada PG Jewel, dia akan kira kepada pada harga non PG gold. Ada perbezaan di antara sekitar RM10 jugalah. Banyak tu. Bayangkan kalau 100 gram tu RM10 tu, RM1,000 jugalah perbezaannya. So nasihat saya, nak memaksimumkan keuntungan tersebut, kalau produk itu gold bar ataupun dinar berpublic gold, lebih baik jual balik kepada public gold sendiri. Bukan pergi kepada PG Jewel, bukan pergi kepada lain-lain kedai emas. Kalau lain-lain kedai emas, confirm jauh lebih murah. Tuan-tuan boleh tengok kat laman sesawang, perbezaan harga di antara public gold, non produk public gold, dan lain-lain kedai lah. Itu sedikit tips lah kepada mereka. So bagaimana kita nak jual, mudah sahaja. Dengan public gold tak cerewet tuan-puan. Even though sijil hilang pun tak apa, tak ada masalah. Public gold masih lagi terima sebab semua transaksi tuan-puan direkodkan. Sebab tu kat public gold ni, bila nak simpan dengan public gold ni, kita kena daftar, kena ada PG code, betul tak? Bawa pergi saja ke mana-mana branch public gold ataupun PG Jewel, bawa IC dan serahkan emas tersebut. Kalau tuan-puan ada emas-emas lain, emas-emas lain, maksudnya emas-emas lama yang dibeli dekat kedai B, kedai C, kedai F, tuan-puan boleh jual kat public gold ataupun jual balik kepada PG Jewel. Boleh, sebab dia akan kira consider harga non PG product. So itulah tips dia, bagaimana kita nak memaksimalkan simpanan keuntungan dalam bila kita nak jual emas tu kepada produk public gold. Lebih baik jual balik kepada public gold sendiri. Tapi saya tahu kadang-kadang tu ada ramai penyimpan-penyimpan yang jauh daripada branch. Saya faham sangat itu. So itulah terpulang kepada tuan-puan, saya hanya membagikan solusi. Sebarang keputusan adalah terletak di tangan masing-masing. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.